Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Afifi Muslai. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Dan kisah kali ini macam biasa, kita ada dua kisah yang kita nak share. And then at the end of this video, kita akan read story ni sama-sama. Alright, are you excited? I'm excited. So, without further ado, let's get right into it. Alright guys, kisah yang pertama. Jin ini makan mayat. Dia tunggu kubur baru. Malam pertama dia datang. Kuat tanah dengan kuku. Kaut tanah dengan kuku. Tarik mayat keluar. Makan dalam gelap, mata merah, mulut hitam, yang tinggal cukup kain kafan je. Dia starting dia dah agresif mat. Starting dia cakap jin ni makan mayat. Sudah. Jin makan mayat. Dia tunggu kubur baru. So, setiap kali ada kubur baru je, dia makan. Malam pertama dia datang, kaut tanah dengan kuku. Okay. Tarik mayat keluar. Dia tarik mayat keluar. Lepas tu dia makan dalam gelap. Mata dia merah, mulut hitam. Yang tinggal cukup kain kafan je. Maknanya dia habis. Dia makan sampai habis. Dia telan So, ni jin jenis apa ni? Aku tak pernah dengar lagi ni. Jin yang makan mayat Ni first time aku dengar. Okay, next. Member aku, nama dia Pak Tam. Kerja dia gali kubur. Kubur lama dekat tanah perkuburan area Pendang. Umur dia dah lepas 60. Dah tua dah. Okay. Badan kurus tapi kuat. Tangan dia dah biasa pegang cangkul sejak muda. Okay. So, dari muda lagi dia jadi tukang kebun lah. Tukang penggali kubur lah ni. Satu petang aku jumpa dia dekat warung. Muka dia pucat. Aku tanya, dia senyap dulu. Lepas tu, dia cakap, aku nak cerita benda aku nampak malam tadi. Okay. Jarang kita nampak penggali kubur yang takut, tapi kali ni, penggali kubur ni takut. Okay. Dia kata, dah 3 pagi berturut-turut, kubur baru kena kacau. Sudah. Kubur orang yang baru seminggu ditanam. Tanah dia berselerak. Macam ada benda kaut malam-malam. Mula-mula Pak Tam ingat anjing. Tapi anjing tak boleh buka tanah sampai macam tu. Kesan kuku dia panjang, dalam, macam kuku manusia. Tapi lagi besar. Okay. Creepy. Lepas tu dia dengar bunyi. Tengah malam. Bunyi kuku kais tanah. Bunyi tu datang dari kubur. Kasar macam orang garu papan. Dia pergi tengok dari jauh. Tak nampak apa-apa. Tapi bau dia masam. Masam. Bau busuk macam bangkai basah kena hujan. Okay, bau tu melekat. Sampai pagi tak hilang. Okay. Malam keempat, Pak Tam nekat. Dia sembunyi belakang pokok besar tepi kubur. Okay. Dia plan nak tengok lah apa jadi apa yang jadi dekat kubur tu, macam mana boleh berselerak Jam pukul 1. Bulan terang. Pukul 1 lebih dia dengar bunyi tu. Kais-kais tanah perlahan. Benda tu kais tanah perlahan-lahan Dia tak macam kais tanah gelabah ke apa ke. Okay. Lepas tu tanah kubur tu bergegak. Bergegak. Ada benda keluar dari dalam. Benda tu datang dari dalam ke? Benda tu mencangkung. Pak Tam tahan nafas. Dia nampak benda tu kaut tanah dengan kuku panjang hitam. Dia nampak muka benda tu. Sudah. Dia nampak muka benda tu. Mata merah menyala. Mulut hitam. Gigi tajam macam paku. Badan kurus. Tangan panjang sampai lutut. Benda tu kaut tanah dengan kuku. Lepas tu capai mayat. Tarik keluar dari dalam. Buka kain kafan. Dia makan. Lain macam jin ni.
korek tanah makan mayat. Bapak Pak Tam tak boleh gerak. Dengar bunyi kunyah. Dengar bunyi kunyah. Bapak agresif siut jin ni. Dengar, kiranya dengar dia makan mayat tu bunyi kunyah kukrak. Daging koyak. Pak Tam muntah dalam mulut. Muntah dalam mulut, lepas tu telan balik. Merangkak keluar dari tempat sembunyi. Sampai macam tu Pak Tam. Dia nampak, lepas tu dia takut. Lepas tu dia muntah. Tapi dia tak nak benda tu perasan. So dia muntah dalam mulut. Kiranya dia lepas tu dia telan balik. Lepas tu dia merangkak keluar. Oh my god. Nampak scary. Esok pagi, Pak Tam pergi jumpa Tok Guru. Cerita semua. Muka dia masih pucat. Tangan menggigil. Pegang cawan. Kalau aku nampak aku pun menggigil, babe. Tok Guru dengar habis. Lama dia senyap. Lepas tu dia cakap satu nama. Gul. Sumpah Gul. Gul. Jin pemakan mayat. Tak silap aku, Gul ni aku pernah dengar orang luar negara je, orang putih kan. Orang Amerika selalu guna perkataan Gul kan. Kat Melayu pun ada, kat Malaysia pun ada. Gul kita panggil. Gul. Jin pemakan mayat. Benda paling hina dalam dunia jin. Ni level jin yang paling hina lah dalam hierarki jin. Dia tak makan melainkan bangkai. Dia tunggu kubur baru. Malam pertama dia datang. Dalam kitab klasifikasi jin, ambil kau kitab jin. Orang lain baca kitab hadis semua, dia kitab jin, ambil kau. Gul ni jin yang Allah jadikan untuk makan bangkai. Ada macam ni. Sebab tu dia benci orang hidup. Aku baru tahu ada makhluk macam ni, makhluk yang makan bangkai. Jin makan bangkai. Okay. Aku tanya Tok Guru macam mana nak halau. Tok Guru cakap Gul memang tak boleh dihalau dengan senjata. Dia takut dengan ayat suci. Malam tu Pak Tam pergi kubur tu dengan Tok Guru baca ayat. Tanam semula mayat tu. Tabur tanah. Baca doa. Lepas tu Tok Guru cakap kat kubur tu, hang balik ke tempat hang. Ini bukan tempat hang. Pak Tam cakap lepas malam tu kubur tu tak diganggu lagi dah. Tapi Pak Tam cakap benda tu tak hilang, dia cuma pindah. Kuburan yang baru, benda tu tunggu kat situ. Aku tanya, awak dia tak makan orang hidup? Pak Tam gelak pahit. Gul tak makan orang hidup, dia makan bangkai. Sebab tu kalau mayat hilang dari kubur, orang ingat kena curi. Padahal benda tu yang ambil. Macam tu rupanya ceritanya. Lepas tu aku dah tanya dah. Sampailah ni, kalau aku lalu tanah perkuburan malam-malam, aku teringat cerita Pak Tam. Mata merah tu, bunyi kuku kais tanah. Aku tak pernah tahan lama kat tempat macam tu. Bila dengar bunyi angin lalu celah pokok, aku terus jalan laju. Sebab aku tahu benda lain yang makan bangkai selain binatang. Damn. Wow. Creepy tu cerita ni, sumpah. Aku bagi rating cerita ni 10 out of 10 lah. Sebab aku tak pernah nampak lagi. Aku pernah dengar lah pasal ghoul kan. Tapi aku tak percaya lah benda tu wujud. Agak-agak ghoul ni macam benda rekaan dari Amerika je. Rupanya dekat Malaysia pun wujud ghoul. Jin yang makan mayat, jin yang makan bangkai. Ada jin yang macam tu, dan dia merupakan classification jin yang paling hina sekali. Level-level yang paling hina dalam hierarki jin. Wow, okay. 10 out of 10. Creepy nak mampus cerita ni. Very intense. And plot twist dia pun padu. So, 10 out of 10. 10 out of 10. Aku bagi story ni. Macam mana guys? Korang enjoy tak story ni? Okay, kita move on kepada story seterusnya. Okay. Aku temankan kawan closing kedai. Sekali pelanggan last tu bukan orang. Sudah. Kawan aku, Lia, kerja kedai printing section 7. Dia WhatsApp pukul 9.30 malam. Weh, teman aku closing boleh? Budak shift lagi satu tak datang. Aku takut seorang. Aku pun pergi. Kedai printing tu kecil je. Ada 2 mesin besar. Sunyi.
Lia cakap, kau duduk je depan, kalau ada customer last minute print, kau cakap kedai dah tutup. Aku nak kena siapkan 200 kopi tesis budak UiTM. Hantar malam ni juga. Aku duduk depan kaunter. Lia masuk bilik belakang, start mesin fotokopi, bunyi bising. Pukul 10.05 masuk seorang akak tudung hitam, bawa pendrive. Dek, print satu kopi je, tesis. Aku cakap, Kak, mesin tengah pakai 200 kopi, kena tunggu sejam. Akak tu senyum. Tak apa, saya tunggu luar. Dia duduk kerusi luar kedai, menghadap jalan. Okay. Aku masuk bagi tahu Lia, ada customer nak print satu kopi, dia tunggu luar. Lia terus pucat. Customer? Perempuan tudung hitam? Baju kurung kelabu? Sudah. Kenapa? Aku angguk. Lia terus tutup mesin. Ayu, jangan layan. Akak tu dah 3 hari datang. Tiap-tiap malam pukul 10.05. Seramnya Allah. Dia cerita, akak tu datang 3 hari lepas nak print tesis. Masa tu Lia tengah print tesis dia juga. Akak tu bagi pendrive. Malam tu ada satu file je. Thesis final PDF. Lia buka file tu. Page pertama tulis, tesis ini tidak sempat dihantar kerana penulis meninggal dunia pada 4 Mei 2025 akibat kemalangan jalan raya di hadapan kedai ini. Oh, damn. Bapak seram. Lia ingat akak tu main-main. Dia print je satu kopi. Akak tu ambil, bayar, terus jalan kaki keluar. Oh, dia print juga walaupun nampak tesis macam tu. Dia print juga Kalau aku dah tak print dah. Aku dah lari dah. Lia tengok luar, akak tu jalan terus ke tengah jalan. Hilang. Esoknya Lia cek CCTV, memang tak ada orang masuk kedai pukul 10.05 tu. Kaunter depan kosong. Tapi mesin fotokopi bergerak sendiri. Print satu kopi tesis itu. Damn. Malam ni akak tu datang lagi. Aku curi pandang luar. Akak tu masih duduk dekat kerusi, pegang tesis yang Lia print 2 hari lepas. Tesis tu basah kena hujan. Lia bisik, dia tunggu tesis dia kering. Tiap malam dia datang jemur tesis depan kedai kita. Ya Allah. Bapak creepy siut. Pukul 10.40 mesin fotokopi Lia siap. 200 kopi siap. Lia packing. Akak kat luar bangun. Masuk dalam kedai. Dia letak tesis basah di atas kaunter aku. Kertas saya basah. Boleh print baru? 1 kopi je lagi. Bau kertas tu hanyir. Bau darah. Oh my God. Aku tak berani pegang. Lia ambil pendrive akak tu. Dia ambil juga pendrive akak tu. Cucuk kat PC. File tu masih sama. Tapi kali ni page terakhir ada tambahan tulisan. Tangan yang di-scan. Terima kasih kerana tolong print. Tapi pensyarah saya cakap ada page 78 tertinggal. Boleh tolong print page 78 je? Saya tunggu. Lia buka page 78. Page tu kosong. Tak ada tulisan. Cuma ada gambar. Gambar akak tu baring atas jalan depan kedai printing ini. Berlumuran darah. Tesis bertabur. Tarikh gambar 4 Mei 2025. 10.05 malam. Masa yang sama dia datang sekarang. Lia terus cabut pendrive. Bagi balik kat aku. Kak, sorry, kedai nak tutup. Akak tu senyum. Ambil pendrive. Tak apa, esok saya datang lagi. Page 78 tu saya betulkan malam ni. Dia keluar. Jalan ke tengah jalan depan kedai. Betul-betul tempat dalam gambar page 78 tu. Lepas tu, dia hilang. Bapak creepy hantu ni. Kami terus tutup kedai, terus balik. Dalam kereta Lia buka phone, tunjuk grup WhatsApp staff printing. Bos hantar gambar pagi tadi. Siapa yang print tesis ni malam-malam guna mesin kedai? Ada 1 kopi tertinggal kat mesin. Page 78, kosong. Tapi ada tapak kaki basah atas kertas tu. Gambar kertas tu ada tapak kaki perempuan saiz kecil warna merah.
tapak kaki tu menghadap keluar dari kedai. Macam baru je keluar. The end. Wow. Ui, story ni agak creepy juga dah. Berapa aku nak bagi rating story ni? Aku bagi rating 10 out of 10 juga. Untuk video kita hari ni, kita bagi dua-dua story ni rating 10 out of 10. Dua-dua bapak seram, dua-dua bapak intense, bapak creepy. Lepas tu plot twist pun boleh tahan kau-kau. So macam wow. Video kali ni kita memang hot guys. Okay, korang make sure korang like, korang betul-betul support video ni sebab video yang ni memang story kedua-dua ni memang power. Aku enjoy gila baca story ni. Korang enjoy tak guys? Kalau korang enjoy, please like, share, subscribe to my YouTube channel. So that is all for today. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.